kita pergi ke Perhimpunan Agong Tahunan Bersatu pada 6 dan 7 September 2025. Dalam majlis tu banyak benda lah berlaku, tapi ada dua keganjilan yang saya nak sebut di sini. Pertama, kita melihat bahawa ramai betul peserta yang hadir pada hari tersebut. Dari mana datangnya mereka yang begitu ramai ini, sehingga kan ada ketua bahagian pun tak dapat kerusi. Saya rasa kat sini boleh confirm kan. Mana rasa hormat kepada institusi ketua-ketua bahagian? Kenapa Setiausaha Agong membenarkan situasi sebegitu berlaku? Yang kedua, dalam ucapan dasar Presiden terdapat ayat yang mendakwa ada usaha mengumpul SD untuk menjatuhkan Presiden. Soalannya, siapa yang bawa naratif songsang ini sehingga Presiden pun tersalah faham mengenai apa yang berlaku? Adakah penasihat-penasihat ini membaca dokumen sebenar sebelum menulis ayat itu, atau adakah penasihat-penasihat ini ada agenda yang lain? Sebab itulah, tuan-tuan dan puan, sebenarnya tak pelik apabila saudara Muhammad Fadli, glamour dengan nama Deli, ketua bahagian Ipoh Timur, bangun dan melaungkan tidak benar Tan Sri, tidak benar Tan Sri. Kita dengar daripada atas pentas. Sebab dakwaan itu memang tidak benar. Tetapi dengan begitu pantas, beberapa orang mengelilingi saudara Fadli. Seperti kita tahu, berlaku kekecohan. Saya ni tuan-tuan dan puan, saya jadi ahli Majlis Pimpinan Tinggi dah 3 penggal. Tak pernah sekali pun saya lihat PAT kita kecoh macam tu. Banyak isu sensitif yang kita bincang, tak pernah berlaku macam ni. Ini kali pertama saya tengok begitu buruknya apa yang berlaku dalam PAT, dan begitu buruknya kesan selepas PAT. Sampai Tan Sri Presiden pun kata memalukan. Dulu saya kritik PKR sebab mesyuarat dia orang ni kerusi melayang, meja pun kadang-kadang terbang sekali. Mesyuarat jadi kecoh. Sekarang ni malulah kita bila budaya PKR dibawa masuk dalam parti kita yang namanya Bersatu ini. Tapi Alhamdulillah, Tan Sri Presiden menenangkan keadaan. Ini bagusnya ada seorang Presiden yang jadi father figure, bukan saja pada kita semua dalam parti, tapi bagi rakyat Malaysia secara keseluruhan. Dan Alhamdulillah, PAT berakhir dengan baik hasil nasihat Tan Sri Presiden.